Kenapa kena pasang awning? Elak jadi juara lari yang berpagar. Bila tak ada awning, tiba-tiba hujan turun. Korang bayangkan korang tengah masak, korang nak kena berlari ke depan ambil baju korang. Pot membawang premium. Bila ada awning, baru korang boleh lepak minum teh tarik dengan selesa. Elak bil api naik. Tanpa awning, dinding rumah korang akan panas seperti oven. Kena buka aircon hari-hari. Ini menyebabkan bil api korang akan naik melambung. Elakkan tergelincir. Bila tak ada awning, hujan, lantai basah, itulah punca tergelincir. Kereta tak jadi sauna. Kalau pasang awning, tak adalah kereta korang macam dalam oven waktu tengah hari. Dapat sesuatu? Sila komen. Explosions, iron guards,